Sakit bahu, nak angkat tangan pun susah. Buat senaman ini. Senang sahaja. Hanya perlu 2 step. Lepas korang buat 14 hari kemudian, bahu korang akan semakin kurang sakit ataupun hilang sakit. Bonus, bahu you tegak cantik. Okay. First step. Untuk kawan baru, Watami galak korang ambil yang ini. Okay, sebab apa? Sebab bila bahu korang dah sakit, kalau korang nak angkat tangan tinggi pun, korang akan rasa sakit kan? Seksa kan? So, korang ambil yang ini supaya dia akan menolong korang kurangkan sakit-sakit sikit. Dan korang mampu buat dengan berkesan. Okay, mari. Macam ni, pegang ke atas. Korang buat macam ni je. First step, 30 kali. Duduk pun boleh ha. Korang kalau nak duduk buat, janji badan korang tegak. Bahu korang jangan terangkat. Turunkan dia sikit, lepas tu angkat. Buat ikut kemampuan badan. Kalau tak boleh nak tegak ke atas sangat, korang ke depan sikit lah. Nanti you buat 1 hari, 2 hari, you punya tangan, dia makin angkat, makin ringan. Okay, first step 30 kali sudah. Second step, kita angkat macam ni, kita turun kat belakang kepala. So korang ambil elastic band ini, dia akan membantu korang lagi stablekan you punya bahu dan tangan. Okay, so korang mula-mula yang dah seksa dengan sakit bahu, tangan tak boleh nak angkat tinggi punya masa, korang ambil elastic band ini. Sebab dia akan tolong korang punya gerakan lagi. Dan ringan sahaja ini. Lepas tu kalau korang sudah buat 30 kali first step, 30 kali second step. Okay, ulang 4 kali. Okay, 4 kali. Setiap hari buat 1 kali saja. Lepas 14 hari, kalau korang cuba macam ni pun dah boleh, then you tak payah pakai ini sudah. You pegang tangan macam ni. So, target kita nak buat sampai tangan kita boleh angkat, boleh rapat dengan tangan, lengan boleh rapat dengan telinga dan boleh tegakkan tangan ke atas macam ni. Ni first step. Kalau tanpa elastik, you boleh buat, dan lagi bagus lah. Maksud you punya bahu sudah sangat sihat. So, korang turun macam ni. So, janji kepala korang jangan macam ni. Tak mau. Kalau untuk kawan baru, korang beli je ni, hanya RM2 je. Okay, banyak senaman lagi boleh buat dengan ni. Kemudian Watami akan share lagi banyak lah. So, korang buat first step ni macam, second step ini macam. So, lagi senang. Kalau kawan baru, you sakit bahu sudah, pakai elastic band ini. Buat 2 step ini setiap hari, 14 hari. Sudah ada nampak hasil dekat you punya sakit-sakit bahu kurang. Cantik-cantik bahu dia datang.